Gunung Bromo terbakar lagi, geng. Ada kawasan terjejas lebih 1,000 hektar. Sini geng Geo nak story. Pada awal Ogos 2026, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur dilanda kebakaran. Mula-mula, kawasan yang terbakar cuma sekitar 10 hektar. Tapi, api makin merebak. Sampai laporan terbaru menganggarkan kawasan yang terdampar dah sekitar 1,120 hektar. Tapi, macam mana api boleh merebak seluas ni? Antara faktor penting ialah angin yang kuat. Bila angin bertiup, bara dan api boleh dibawa ke kawasan lain, terutama bila terdapat tumbuhan yang kering dan mudah terbakar. Dekat Bromo pula, memang ada pelbagai jenis vegetasi seperti semak belukar, cemara gunung, mentigen dan akasia. Bila keadaan kering, tumbuhan-tumbuhan ni boleh menjadi bahan bakar kepada api. Sebab tu, operasi pemadaman bukan senang. Pasukan penyelamat terpaksa buat operasi dari darat, malah helikopter turut digunakan untuk waterbombing, iaitu menjatuhkan air dari udara ke kawasan yang susah nak dicapai. Dan walaupun titik api utama dah tak kelihatan di beberapa kawasan, pasukan masih kena pantau bara yang tertinggal sebab api boleh menyala semula. So geng, kebakaran Bromo ni bukan sekadar rumput terbakar. Bila kawasan kering, tambah pula dengan tumbuhan mudah terbakar, kemudian angin kuat bergabung, api memang boleh merebak dengan sangat cepat. Sebab tu, kawasan gunung macam Bromo kena dipantau betul-betul, terutama bila keadaan cuaca sesuai untuk kebakaran. Dapat something?